Mecha Batu! Don't miss it! Dometric Armor! Dohadenic Booster! Dohakuryok Rider! Dragonic Knight! すなわち、ど強い! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni segmen Info Togo. Kali ni aku nak bahas Final Form. Jadi disebabkan info pasal Final Form Gabu iaitu Master Gabu dan Over Gabu itu dah banyak keluar dan sampai dah keluar bentuk officialnya gitu. Jadi aku tu ditarik nak bahas semua Final Form yang udah keluar di era Rewa ni. Jadi ini akan jadi topik pembahasan yang mungkin akan panjang kerana aku akan bahas 5 Final Form daripada 01 sampai Laga Chan. Kenapa tak ada Final Form Gabuh? Ya, belum keluar lagi. Tapi jangan risau, nanti kalau dah keluar nanti aku akan juga akan buat segmen bahas form juga. Cuma mungkin bahas form aku akan utamakan di Final Form lah gitu. Nanti lah, insyaAllah. Jadi sebelum tu dan aku peringatkan mungkin kalau panjang video ni atau sampai 30 ke 40 minit aku akan bahagi part ke part 1, part 2 atau sebagainya gitu supaya tak nak menghemat durasi lah gitu kan, supaya korang pun tengok juga video aku. Okay, jadi kita mulakan dengan Final Form yang pertama iaitu di kamera 02 sebagai pemulanya. Okay, jadi kita akan mulakan daripada kamera 02 sebagai Final Form pertama yang muncul di Rewa. Jadi Final Form Kamera 02 ini debut pada episod 40 yang bertajuk Towards Our Dream yang ditulis oleh Yuya Takahashi dan didirect oleh Sojiro Nakazawa. Jadi waktu Final Form ni diumumkan gitu kan, 02 ni diumumkan, ramai yang pertikaikan adakah ini Final Form kerana terlampau simple gitu kan. Tapi akhirnya semua orang dah semakin menerima lah gitu kan. Menerima apa tu bentuk kamera 02 ni sebagai Final Form gitu. Walaupun dianggap rider baru juga, tapi walaupun rider baru tapi dia dianggap sistem paling terkuat dalam sistem 01 ya, kamera 02 lah gitu kan. Jadi 02 ini adalah puncak impian Naruto untuk menyatukan manusia dan AI menjadi satu ataupun Humagear dan dapat melampaui keupayaan prediksi Kamen Rider Arc Zero. Walaupun 02 direka sebagai Kamen Rider baru ciptaan Naruto sendiri, ia juga dianggap sebagai pendekatan terakhir dalam sistem 01. Jadi dalam Kamen Rider Wiki pun sudah dijelaskan kalau Kamen Rider 02 ini sistemnya paling latest dalam sistem 01. Kenapa bukan 03? Ya, itu who knows gitu. Aku pun tak tahu kerana ya belum ada penjelasan kukuh lagi. Tapi ya itulah gitu. Jadi proses yang dialami dalam episod 40 itu betul-betul rumit dan ya kita pun sempat dibingungkan gitu, sempat terkecohkan gitu Final Form ni, proses membuat Final Form ni gitu. Jadi yang dimana kita diperlihatkan semua mati di awal episod, lepas tu lihat lagi Naruto mati dan ternyata itu hanya simulasi. Kerana simulasi ini dijalankan oleh Zea kepada Izu bertujuan untuk men-trigger singularity untuk menghasilkan iaitu 02 Progress Key dan 02 Driver. Jadi udah ke-trigger dan dia nangis gitu, Izu nangis. Jadi akhirnya si Naruto ni dapat jugalah gitu kan peluangnya gitu kan. Ya di sini aku memang nak jelaskan tu susah lah gitu kerana memang episod 40 ni memang memusingkan gitu, memeningkan kepala aku. Jadi ya tapi itu tapi tetap prosesnya itu yang membuatkan gitu ya worth it gitu kan. Jadi proses yang memusingkan, memenatkan tapi berjaya mewujudkan Final Form yang betul berkesan lah gitu kan. Debut fight pun bagus banget. Jadi yang dimana kita boleh tengok sendiri ya si Arc Zero ni pun cukup dipukul balik lah gitu oleh Kamen Rider 02 ni, kerana ya memang Kamen Rider 02 dengan Kamen Arc Zero ni mempunyai ability yang sama, iaitu memprediksi pergerakan musuh atau lawannya sendiri dan macam-macam lagi lah. Tapi untuk Kamen Rider 02 ini
kebolehannya itu di atas lagi daripada Zero. Jadi berdasarkan kamera DWG, statistik Zero tu mengatasi Arc Zero dalam semua aspek dengan perbezaan yang besar dan mengungguli semua rider serta bentuk yang muncul selepasnya, menjadikan Zero tu sebagai bentuk rider terkuat dalam series ni. Dalam series kamera Zero One, belum masuk ke Outsider. Zero 3 aku tak tahu itu lebih di atas lagi, aku rasa lebih di atas lagi. Jadi keupayan paling hebat Zero 2 ni adalah kelajuan yang luar biasa, membolehkan dia bergerak begitu pantas sehingga kelihatan seolah-olah dia sedang berteleportasi di mata lawan. Jadi ada kemampuan prediksi dan kelajuannya gitu. Jadi kalau prediksi Zero 2 udah prediksi segini-gini, jadi langsung mengharuskan kamera Zero 2 ni untuk bergerak cepat ke arah lain gitu. Jadi kayak udah tahu gerak sini, gerak kiri, kanan dan sebagainya itu. Jadi cukup unik untuk ability kamera Zero 2 ni yang cukup OP lah gitu. Cukup OP lah gitu. Overpower. Ya begitulah untuk Zero 2. Dan ya semuanya ya berasa rewarding aja gitu. Okay? Oh, hampir terlupa untuk kamera Zero 2 ya. Kamera Zero 2 pun battle dia dipercantik lagi dengan insert song yang bertajuk Now Is The Right Time. Jadi ya menurut aku lagunya mantap, bagus dan energetic gitu. Cuma sayang bila dah keluar fullnya gitu kan, 1 minit lebih je lagu tu. Palingnya 2 minit, 3 minit lah gitu lagunya gitu. Ni 1 minit tak enjoy lah gitu kan. Ya itu kekurangan lagunya gitu. Jadi itu untuk kamera Zero 2, final form untuk kamera Zero 1. Okey, kita teruskan kepada final form yang kedua di kamera Saber, iaitu kamera Cross Saber. Ini ya final form kontroversi punya final form kedua. Jadi Cross Saber ini debut pada episod 38 yang menjadi titik mula final form di era dewa sekarang, kecuali Gabu dan Zero 1. Kita tak tahu Gabu debutnya episod berapa. Jadi kamera Saber ni pencetus awalnya gitu, debut final form episod 38. Okay. Jadi debut pada episod 38 yang bertajuk Uniting the Seiken, The Galaxy Sword. Jadi aku pernah bahas final form Cross Saber ni. Jadi korang boleh check video tu kalau nak lebih terperinci. Bahkan aku tambahkan di ruang komen kalau ada kekurangan gitu. Jadi episod ni ditulis oleh Hiroki Uchida dan didirect oleh Takayuki Shibasaki. Jadi ya, aku boleh cukup impress ya. Ini menjadi debut final form paling epic sejauh ini di era Rewa dengan progres yang mantap gitu. Jadi ya, progresnya itu bermula dengan penggabungan kekuatan 11 pedang suci untuk menghasilkan pedang suci terkuat, iaitu Hawken Cross Saber gitu. Jadi waktu proses pedang suci Hawken Cross Saber dibuat, semua pedang suci itu bersusun macam jadi Tree of Life gitu. Jadi aku adalah check balik apa tu video Agareza supaya aku dapat referensi juga sedikit-sedikit gitu, supaya aku dapat bahas ini simple tapi ada detailnya gitu. Jadi ya begitulah gitu lah. Dan kelebihan daripada Cross Saber ini adalah pedangnya, iaitu Hawken Cross Saber. Jadi aku cukup impressed dengan pedangnya gitu. Betul unik, warnanya itu cantik gitu kan, dan bentuknya ya betul ya pedang baru gitu, pedang baru. Jadi tak betul repaint gitu kan. Tapi berbanding terbalik dengan bentuk final formnya gitu, yang ya basic formnya cuma repaint kan. Ya paling tukar tanduk lah gitu. Jadi ya memang tukar tanduk, tapi selebihnya ya repaint gitu. Jadi ya memang ramai yang kecam lah, dan bagi aku menurut ya gitulah gitu kan. Tapi itu semua diimbangi dengan debut dia yang betul epic, mantap dan fresh gitu. Jadi ya betul ability kamera Cross Saber ni dikeluarkan secara maksimal gitu dalam episod 38 ni gitu. Jadi ya betul reward gitu. Jadi ya walaupun bentuknya ya begitulah, ya aku panggil form Cak Lontor. Tapi itu semua aku cukup impress dengan debutnya gitu. Jadi selain Cross Saber, ada bentuk lain yang diakses oleh Stoma untuk jadi lebih kuat Cross Saber ni, iaitu Crimson Saber yang debut pada episod 39, dan tak salah aku 41 pernah keluar juga. Lepas tu Featuring Saber pada episod 40. Jadi ability untuk kamera Cross Saber ini adalah di penciptaan yang telah ditunjukkan apabila dia memulihkan sepenuhnya kemusnahan yang disebabkan oleh Solomon. Ketika Solomon cuba untuk memusnahkan dia,
Memandangkan dia memiliki kuasa ke semua Seiken terdahulu kecuali Mumeiken Kyomo. Jadi dalam proses tu aku ingat balik, 10 pedang suci tu jadi waktu Hauken Cross Saber tu dicipta, jadi cuma ada 10 pedang suci. Jadi yang satunya ke mana gitu. Nah, aku banyak tengok cek data-data dan aku dapat jawapan yang di mana kalau Mumeiken Kyomo tu berfungsi sebagai penstabil kekuatan Seiken, 10 Seiken tu. Jadi supaya kalau 10 Seiken tu dia betul bertumpuk-tumpuk gitu kan, ya tak sampai merosakkan kewujudan Hauken Cross Saber tu sendiri ke. Jadi Mumeiken Kyomo sebagai core-nya gitu kan. Core-nya supaya dapat menghasilkan Hauken Cross Saber lah, kita anggapnya. Core sekaligus penstabil gitu kan. Okey. Jadi Cross Saber ni boleh memanggil salinan Seiken tersebut untuk serangan gabungan, termasuk beberapa salinan bagi satu Seiken. Dia juga dapat menggunakan keupayaan unik setiap Seiken serta mod berbeza mereka. Jadi ya, begitulah. Kalau korang boleh tengok, Toma pakai wujud Cross Saber ini betul-betul summon. Contoh macam Raimeken Ikazuchi, dia betul-betul summon banyak, nak mampus macam hujan pedang petir gitu kan. Lepas tu Gekido jadi besar gitu kan. Lepas tu Suzune proyeksi tu kayak menembak gitu kan. Wah, banyak lah gitu kan keunikannya gitu. Ya, walaupun formnya begitulah gitu kan. Untuk Cross Saber ini dicantikkan lagi battle-nya itu dengan lagu insert song, iaitu Rewrite the Story yang dinyanyikan oleh Toma, Rintaro dan Kento. Aku lupa nama pelakonnya. Ya, begitulah untuk Cross Saber. Okey, kita teruskan di final form ketiga di area Y, iaitu Ultimate Revise. Gitu lah. Jadi aku mungkin akan banyak komplain di sini ya. Walaupun waktu Revise yang aku tak sempat bahas, tapi yang ni aku rasa aku akan komplain sepedas mungkin lah. Okey, Ultimate Revise dibuat pada episod 38 yang bertajuk Father and Child Weaving Together The Ultimate Revise. Jadi ya, gitulah. Dan ditulis oleh Hanta Kinoshita dan didirect oleh Takayuki Shibasaki. Jadi ya, director yang sama di episod Cross Saber, iaitu Takayuki Shibasaki gitu. Tapi sayang, untuk ni sejujurnya cukup aku kata ya, jujur daripada hati yang dalam gitu kan, hambar ya. Hambar debutnya gitu kan, hambar prosesnya, hambar, tak ada development gitu kan dan sebagainya gitu kan. Perasaan Iki pun rasa kurang gitu kan. Sacrifice-nya si Genta pun berasa ya ada gitu kan. Cuma ya antara Iki dengan Genta itu ya tak berasa apa-apa gitu. Jadi nothing special gitu. Ya, itu aja gitu yang aku boleh sampaikan. Ya, sejujurnya gitu kan, sejujur daripada hati lubuk hati aku ni, aku cuba nak positif, tapi ya banyak betul ya sisi negatif yang aku nampak gitu kan. Jadi form ni, kalau dari segi positifnya gitu kan, form ni memang bagus, lebih bagus daripada Cross Saber. Jadi aku akui form Ultimate Revise ni, baik tu Revive dan Vice gitu, aku boleh cakap ya bagus, okey punya lah gitu, okey, mantap gitu. Itemnya mantap juga gitu daripada Cross Saber tu sendiri. Ya, begitulah. Tapi sayang seribu sayang gitu kan. Ya, form ini bagi aku yang mengecewakan sedikit, kerana ya form ini dah bagus gitu kan. Cuma debutnya ya hambar gitu kan. Jadi ya waktu pembukusan ceritanya betul kurang tersusun lah gitu. Pembukusan ceritanya betul ya kurang ada kicknya, kurang nendang lah gitu kan bagi aku gitu kan. Tapi ya, aku cuba try positif lah gitu kan. Tapi ada beberapa juga proses untuk menuju ke Ultimate Revise ni ya sebenarnya bagus di awal, tapi sayang ada plot hole. Contoh plot hole-nya gitu kan, waktu Iki sampai dan dia hancurkan menggagalkan proses pemindahan sel Gifu yang ada pada jantung si Genta ke Gifa Rex Vice, itu digagalkan dan pastinya itu belum 100% untuk pemindahannya gitu kan. Kerana seperti yang kita tahu di episod 37 sebelum debut Ultimate Revise ini, mereka tu sedang mengusahakan untuk menangkap Akemi yang jadi Gifteria gitu, Giftex atau sebagainya gitu, yang ada sel Gifu. Nah, pada rancangan awalnya
mereka nak gunakan Akimi gitu. Tapi sayang dibunuh oleh Akaishi gitu kan. Dan ya, begitulah gitu kan. Dan mereka pun tak ada plan lain, hopeless gitu kan. Cuma ada solusi lain, iaitu Genta gitu kan. Genta mengajukan diri untuk berkorban gitu kan, untuk memindahkan sel Gifu dalam jantung ni gitu. Cuma sayangnya gitu kan, memang dalam proses tu 50-50 lah Genta tu, antara boleh hidup atau mati gitu ya, itulah gitu. Dan sayangnya gitu kan, time tu memang Iki tu agak sanggup gitu kan, memang tak sanggup, aku faham gitu kan. Cuma digagalkan gitu kan. Nah, kegagalan ini patutnya tidak menyebabkan Gifa Rex tu mempunyai sel Gifu yang 100% lah gitu kan. Ya, segitunya aku boleh katakan. Tapi sayangnya gitu, Gifa Rex Buster tu malah terbang menuju ke Gifu gitu kan. Jadi berasa aneh gitu kan, berasa pelik gitu bila aku tengok episod tu. Jadi, itu? Jadi betul plot hole yang gak main gitu kan, yang betul-betul pening pula. Dan ya segitulah gitu kan, dapat tangkap dan patah dua jadilah untuk Levi dan Vice gitu kan. Jadi ya gitulah untuk Iki dan Vice gitu kan. Ya, jadi aku cukup ya biasa sajalah gitu, humble lah gitu. Ability yang dihadirkan untuk form ni ya memang yang sebenarnya magnet gitu, kutub magnet gitu, M dengan N. Betul. Jadi aku lupa lah, tapi ya aku boleh katakan ya medan magnet gitu. Konsepnya bagus gitu, bagus. Cuma sayangnya lawannya kurang gimana gitu. Lepas tu ya kurang powerful juga sih terdengarnya gitu. Beza tu dengan Cross Saber gitu yang betul boleh membaik pulih kerosakan dunia. Lepas tu apa lagi ya, Zero Two yang boleh prediksi yang betul melampaui di atas Kamada Arc Zero gitu kan. Ultimate Reverse ni cuma magnet gitu kan. Jadi counternya gitu kan, siapa gitu kan. Jadi aku sendiri tak boleh nak kata counter dengan apa gitu kan. Sementara kalau Cross Saber dengan si Zero tu memang ada counternya gitu. Memang mereka tu dicipta untuk mengcounter gitu kan. Mengcounter rider yang mereka, musuh yang mereka lawan. Contoh counter Cross Saber itu adalah Solomon, kerana Solomon itu ingin menghancurkan dunia, sementara Cross Saber ini mencipta semula dunia gitu. Jadi ya counter lah gitu, counter gitu. Dan Zero tu lawan counternya adalah Arc Zero. Ya, Arc Zero tu mempunyai ability prediksi yang melampau gitu kan. Tapi di munculnya Zero tu ni lebih melampaui daripada kemampuan Zero tu, kemampuan prediksi Zero tu ni melampaui daripada Arc Zero. Jadi segitunya. Jadi ramalannya lebih tinggi gitu. Nah, Ultimate Device ni counternya untuk apa gitu? Ya, memang untuk Gifu. Tapi apa faedahnya? Ability magnet ni gitu. Jadi ya, aku sebenarnya ya okey aja dengan ability magnet tu, tapi biasa. Faham di sini? Faham. Jadi itu saja untuk Ultimate Reverse dan tak ada insert song untuk form ini. Sayang sekali ya gitu. Jadi kita lanjut ke final form seterusnya, iaitu final form keempat DR Dewa. Okey.